Surah Al-Waqiah ni cerita pasal apa? Nak dengar? Mestilah Ustaz. Tapi panjang sikit lah. Boleh. Boleh Okey, secara ringkasnya surah Al-Waqiah ni terbahagi pada 7 bahagian. Bahagian pertama ayat 1 sampai 6, Allah ceritakan tentang hari kiamat adalah peristiwa yang pasti berlaku dan tak ada seseorang pun yang boleh menghalang perkara tersebut. Faham. Benda ni pasti. Sekukuh-kukuh gunung tu pun akan hancur binasa, lebur. Dan bukti kita yakin dan beriman pada hari kiamat adalah kita beramal dan melakukan preparation untuk menghadapi perkara tersebut. Faham? Faham. Bahagian kedua pula, daripada ayat 7 sampai 26, Allah explain dekat hari kiamat nanti, apabila dibangkitkan akan ada 3 golongan: Ashabul Yamin, Ashabul Shimal dan golongan As-Sabiqun. Dan ayat 7 sampai 26 ni menceritakan tentang ciri-ciri As-Sabiqun. As-Sabiqun ni apa? Orang yang terdahulu melakukan kebaikan, dia berlumba-lumba ke arah kebaikan. So Allah cerita dalam Quran ciri-ciri mereka dekat akhirat nanti. Golongan As-Sabiqun ni dia akan berada dalam syurga yang penuh kenikmatan, dilayani dengan minuman yang suci dan tidak memabukkan, dikelilingi kenikmatan dan kemuliaan abadi. Ini special Allah bagi untuk golongan As-Sabiqun. Diorang bukan sekadar dapat syurga. Golongan As-Sabiqun inilah yang akan berada paling dekat dengan Allah SWT nanti. Masya Allah.